Jadi hakikat dia ialah saya tengah buat benda besar demi negara. Kan? Tawaran datang juta, kita tolak. Orang menyampah. Kan? Kalau Presiden sendiri turun bertempur dengan Ibrahim menjuarai isu rakyat, saya letak atas batu jemala saya Presiden tu. Kan? Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kononnya lah dia yang mendedahkan. Dan benar itu yang kita lihat. SPRM sudah pun memulakan siasatan dan kita tengok bagaimana Panglima Angkatan Tentera tu Izzuddin sudah pun digantung tugas. Tu tak tahulah apa yang dia nak lagi. Tapi ini agak menarik Ini agak menarik. Okey dengar. Jadi hakikat dia ialah saya tengah buat benda besar demi negara. Kan? Tawaran datang juta, kita tolak. Itu yang menarik Tawaran juta datang, kita tolak. Dan dia sekarang ni katanya diikuti, diawasi sepanjang masa diri dia, keluarga dia. Ini demi bangsa agama para bana lalu. Dan lembab berhenti menjilat hidung. Mula-mula dia hantam Muhyiddin Yassin yang kini sedang bercuti di London. Presiden hidup, Presiden sana hidup. Engkau isu beras tak ada, isu minyak tak ada, isu semua benda isu kau tak cakap. Tiba-tiba kau pusing, kau edar kat rakyat video hidup Presiden. Orang menyampah. Kan? Kalau Presiden sendiri turun bertempur dengan Ibrahim menjuarai isu rakyat, saya letak atas batu jemala saya Presiden tu. Kan? Jadi itu komen saya. Dan saya dimusuhi kerana saya bertempur terus dengan Ibrahim. Jadi soal dia ialah dalam parti ni orang berlawan dengan Ibrahim jadi musuh. Kan? Saya cari kenapa, mengapa kan? Tapi akhirnya saya menemukan koleksi kes. Oh dia ni ada kes, orang ni ada kes, orang tu ada kes. Patutlah kan, dalam bahasa lain telur kena picit. Bila parti kuat sikit, picit deras sikit senak. Bila senak marah. Kan? Bila suruh masuk TV. Kan? Marah. Kan? Buat tweet. Marah. Bila marah kan jadi musuh. Kita tegur tak boleh apa tak boleh. Dan rejim tengah simpan kes ini. Ini bukan pelik. Rafizi pernah dedah. Dia lawan sama dia. PKR lawan sama PKR. Rafizi cakap apa? Guna SPRM, guna agensi kerajaan apa semua untuk ubud, untuk pegang benda tu kan. Jadi kita kena benda tu sekarang ni. Itu sebab rakyat komen, siapa pula komen, isu banyak ni, Anwar Ibrahim buat macam-macam, kegagalan kerajaan buat macam-macam. Tapi semua komen apa? Pembangkang kenapa lembab? Kenapa lembab? Semua orang komen benda tu. Jadi salah ke saya bercakap benda yang sama? Kan? Otak cikgu buat musuh. Kan? Yang kau nak perlahankan perlawanan ni apa? Untuk jaga Anwar Ibrahim. Dan saya bagi tahu bahawa sekali lagi pemimpin-pemimpin 2-3 kerat dekat atas ni sedang dipegang anunya. Kan? Kedua ialah ada pula keliling ni kan yang memang merupakan ejen. Saya janji saya dedah satu-satu. Kenapa sekarang saya dedah? Saudara, dalam keadaan saya bertempur dengan PTD, Panglima Tentera Darat. Saya bukan sekadar, saya bagi tahulah, saya bukan sekadar ditawar. Saya diugut, saya diekori keselamatan saya, keselamatan keluarga saya. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia boleh rancang, saya boleh rancang, tapi perancangan Allah adalah perancangan paling besar yang akan jadi. Jadi hakikat dia ialah saya tengah buat benda besar demi negara. Kan? Tawaran datang juta, kita tolak. Tawaran datang juta, kita tolak. Ni abad, aku tak tahu. Percaya ke tawaran datang berjuta, kita tolak? Ingat hang bagi 50,000 pun. Okey. Tapi soal dia ialah ni penjilat ni kan komen sampai dalam Facebook saya. Oh cikgu buat antara tu orang yang dapat tanah paling besar dengan syarikat RM2 ketika Menteri Besar daripada Parti Bersatu memerintah Perak. Komen dalam tak boleh percaya, jangan percaya. Kalau Madanon komen, saya boleh masuk akal. Kan?
Oh, ada orang yang dibayar oleh orang tertentu makan tatapak tangan bergaji, kan? Komen dalam Facebook saya, ini apa? Kan? Oh, Cikgu Bat menipu. Oh, mana ada Tan Sri tiap-tiap tahun bercuti di London, pergi keluarga di Madrid, Dubai apa. Saya nak tanya semua orang, hari ini pukul 12.12, 24 hari bulan 12, mana Presiden Parti? Bukan bercuti di luar negara. Kamu yang besar. Saya sepintas selalu saya sebut. Saya kata ada rasa lah sikit negara tengah kecoh. Sehari dua lagi pelaksanaan perjanjian dengan Amerika. Banyak benda harus kita lakukan dalam saat-saat getir dan genting seperti ini. Tak pergi bercuti. Kan? Jadi minta maaf, saya emosi dan saya marah. Sebab bagi saya ialah perjuangan ini melalui jiwa dan roh ketegasan. Itu sebab saya kata kamu hina saya, hina keluarga saya, hina mak bapak saya, hina anak bini saya, kan? Tak ada duit lah, saya jalan kaki. Pergi mahkamah pun saya boleh, kan? Orang kutip ni, mata kutip saya tepi jalan di Bakri. Dah tak boleh jalan, mata datang kutip saya. Timbalan Ketua Bahagian Pontian, bawa pergi mahkamah. Kami boleh berdepan. Dan kepada rakyat, hari ini, jangan gelisah. Kita harus fokus menyatukan kekuatan melawan rejim, menumbangkan rejim yang kita lihat menghancurkan negara ini. Tetapi rumah perjuangan harus dibersihkan dulu. Jadi saya ucap terima kasih. Ada sebarang pertanyaan, ada nak tambah? Mana ada orang dia punya wartawan dia Sufi Kamari ya, Harakah Delhi tu. Tapi tengok geng-geng belakang ni, saya rasa tak lama mereka ni akan dipecat. Dia datang sidang media sebelum ni, dia hantam kau Muhyiddin Yassin tak layak apa benda. Mana boleh kau hantam presiden kau? Dia ketua bahagian Puan Isen. Ini jebat. Apa berada jebat ni Ini munafik tu Syafiq Halim Tiga-tiga dah tak lama lagi yang kau jadi sampah lah dalam satu. Kau nak pergi mana, Bat? Kesian kau lah. Dulu orang kuat ni kenal Cikgu Bat ni orang kuat. Ni PKR bertanding melawan Kari Jamaluddin. Yang main di Rembau. Lepas tu di Don satu lagi. Lepas tu di Pulau Pinang. 3 kali dia bertanding. Tapi dia tak menang lah. Kalah semua. Dan nama dia, betul Cikgu Bat. Dia bukan cikgu. Okey. Dia Che Guevara. Kenal yang Cuba itu, revolusi itu. Dia kononnya dia lah setara dengan Che Guevara. Che Guevara tu dengan kau dia coet 1/10 tak sampai, brother. Kau ni betul. Dia ni jenis nak kata apa? Akal ke depan, badan ikut belakang. Itu. Selalu laju. Banyaklah kes dia. Siapa kebanyakan dia punya pendedahan orang tak kisah pun. In fact, yang pasal rasuah melibatkan Angkatan Tentera tu dah lama. Dia dapat kopi je. Orang dah lapor pun kepada SPIM. Tapi dia tumpang. Dan kita taklah naratif dia. Itu lah. Mengaitkan pelibatan kerajaan ni lah. Contoh itu lah. Tapi pada tak payahlah. Kan banyak.